Hai guys, okay, hari ni aku nak review movie Predator Badlands. Okay, untuk movie ni, kalau korang tengok trailer, dia tidak ada kaitan pun dengan movie-movie sebelum ni. Cuma kali ni untuk Predator Badlands, dia adalah cerita baru. So, pada yang baru nak layan, tak ada masalah lah. Korang boleh tengok dan korang boleh proceed untuk tengok. Jadi untuk cerita ni, untuk Predator Badlands, permulaan aku tengok dia macam agak bosan sikit sebab dia mula-mula tu dia ada konflik antara dengan ayah dia lah kan. Untuk permulaan dia jumpa abang dia dulu dan selepas itu mereka berdua didatangi oleh ayah dia. So ayah dia ni menganggap si watak dad ni adalah malang sebab dia macam tak boleh nak tunjuk yang dia ni power. Jadi secara tak langsung di situlah konflik dia bermula. So di situlah dia melarikan diri menggunakan kapal abang dia ke planet lain. So di situlah bermulanya dia punya pemburuan dia untuk membunuh satu makhluk. Dan untuk tujuan dia nak bunuh makhluk tu adalah untuk menunjukkan yang nak membuktikan kepada ayah dia yang dia pun sebenarnya hebat juga. Secara tak langsung lah kan, secara ringkasnya kalau korang nak faham cerita dia. So untuk permulaan aku tengok macam dia agak bosan sikit. Di pertengahan tu dah okey. Bila tim yang syarikat corporation tu dia dah mula cari juga dan perempuan yang dijumpa tu pun dia bersyarikat yang sama. So di situlah diorang bertemu dan bagaimana diorang bersama-sama mencari si dad tu, mencari makhluk tu juga. Jadi untuk storyline 1 jam 47 minit kata silap aku. Permulaan agak bosan sedikit je. So pertengahan tu baru okey. So cerita dia dari segi aksi tidak ada masalah bagi aku sebab kalau tengok Predator sebelum ni dia ada interaksi dengan manusia. Aku tak ingat Predator yang mana yang sebelum ni aku tengok. Cuma kali ni Predator dia hanya dengan dunia luar. Dia tidak ada kontak dengan bumi untuk Predator Badlands kali ni. Jadi di situ aku macam kepelikan lah. Peliknya di situlah. Cuma dia hanya bermain di dunia luar saja. Dari segi storyline. So 1 jam 47 minit tu cukup je bagi aku. Pada yang korang yang suka tengok yang cerita storyline yang ringan, aku boleh syorkan lah untuk Predator Badlands. Aksi dia ada. Boleh tahan aksi dia. Aku boleh katakan not bad. Kan, tak teruk sangat. Cuma itulah bila 1 jam 47 minit ni dia terlalu ringkas dan sangat-sangat simple sebenarnya. So bagi aku korang yang tak suka cerita berat, bolehlah nak tengok kan. Pada yang suka cerita yang Predator yang agak berat dia punya storyline dia, aku tak recommend lah untuk movie kali ni kan. Sebab macam aku cakap, dia hanya konflik di dunia luar. Dia tidak ada kaitan dengan dunia manusia. Jadi itulah bagi aku di situ kekurangannya. Tapi secara keseluruhan okey. Kalau korang nak memang suka layan Predator franchise, aku recommend lah untuk movie untuk kali ni, Predator Badlands. So pada yang dah tengok, korang rasa macam mana? Korang rasa
terlalu biasa ataupun sudah cukup untuk storyline yang kebiasaan dalam genre science fiction kali ni. Jangan lupa komen dekat bawah. Tunggu aku review movie yang akan datang. Bye!